Jadi langkah yang pertama sekali, pastikan pada display name tu letakkan UKM AZM. Okey. Okey, macam mana kalau tak ada? Okey, kalau tak ada, sama ada sebab baru daftar ataupun tukar set, senang aja. Ya. Jadi nak tukar, pergi tekan gambar macam ni. Okey, pergi dekat setting. Okey, pergi dekat account setting. Okey, sebelum tu ada notification setting kalau kita tak nak terima email. Okey, kalau kita tak nak terima email, kita untick ya untuk email. Okey ya. Ini notification. Okey, kalau tak kita akan terima beratus-ratus email. Jadi yang lain tak apalah, ya. Okey, no problem. Tapi yang ni kalau kita tick dalam email penuh dengan komen-komen ya, notification. Okey. Macam mana nak tukar display name? Pergi dekat account setting. Okey, ni account setting. Okey, kita tukar je sini. Change, ya. Yeah. Okey, lepas tu letak UKM AZM. Alright. Okey, jadi tu cara dia. Alright, jadi sekarang ni kita nak check, Dr. Zam nak check setakat mana setiap orang buat progress untuk setiap orang. Jadi sekarang ni kita check. Okey, oleh sebab Dr. Zam ni adalah admin bagi untuk MOOC hubungan etnik, jadi ada extra menu yang ada iaitu okey, ini khas untuk admin. Jadi Dr. Zam boleh check dekat sini. Okey, ini semua student ya. Semua student kita boleh tengok progress dia. Bila dia buat, okey, dan progress dia. Okey, dan berapa ganjaran yang dia dapat dalam bentuk kudos ya. Dan daripada universiti mana dan apa nombor matrik ya. Okey, jadi macam mana nak akses ni? Sebab tu suruh tukar display name ya. Okey, jadi UKM AZM. Okey. Lepas tu Dr. Zam pun enter. Okey, jadi ni ya. Jumlah student yang kita dapat ni. Okey, kita check lagi sampai ke bawah. Okey. Load more student.